Kenapa Ustaz haramkan hari ibu? Kesian mak kawan saya. Dia tak dapat wish mak dia. Ni nak betul balik. Kita tidak pernah mengharamkan hari ibu. Kita hanya menjawab ambil perkataan ulama. Kita bukan ulama. Faham? Nakal saja. Mu nak baca kitab Arab tak pandai. Tugas kita ambil hak kitab Arab, hak bukan orang kampung boleh capai, terjemah dalam bahasa Melayu, tolong khabar. Faham? Nak dengar, tak mau dengar sudah. Nah, hak boleh, hak tak boleh. Bukan kita kata ijma' ulama. Kita cenderung pada pandangan mengatakan haram. Kerana pendeta-pendeta Yahudi menghantar surat direct kepada Presiden Nixon Amerika. Meminta supaya hari ibu dijadikan cuti tahunan. Faham tak? Bermakna ada kaitan dengan agama dia. Bersungguh sangat puak Yahudi ni nak minta Amerika beri cuti umum dalam kalender Amerika setiap hari ibu. Faham tak lagi? Tu kita tolong cerita. Dia nak marah kita pula dah. Nak sambut, nak wishnya. Tak ada masalah, tak mau dengar. Bukan orang tak mau dengar kata kita ni jadi berok cair. Tak ada masalah. Pun tolong khabar. Faham? Jadi mak dia ni tak boleh makan, tak boleh minum pasal anak dia tak wish baru ni. Padahal Allah pesan dalam Quran, wabil walidaini ihsana, buat baiklah selalu pada ibu bapakmu. Jangan tunggu setahun sekali. Faham?